lah. Sebenarnya kita punya sambutan OSH sedunia disambut setiap tahun pada 28 hari bulan April setiap tahun lah. Okey, yang mempunyai tema-temanya yang tersendiri. Kalau untuk tahun ini, tema untuk tahun ini saya baca dulu adalah merevolusikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, which is peranan kecerdasan buatan AI dan pendigitalan di tempat kerja. Okey, itu adalah tema bagi sambutan OSH sedunia yang diberikan oleh International Labour Organization dan sharekan kepada semua majikan dan pekerja di seluruh dunia lah. Okey, jam sudah menunjukkan 2:34 petang, jadi kita mulakan CMA kita pada petang ini. Okey, sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nurul Afizah binti Majali, bertugas di Unit Kesihatan Awam dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah. Um, uh, uh, Okey, nervous pula, lama sudah tidak bagi CME. Okay. So hari ini kita akan bercakap sedikit sebanyak mengenai OSHA. Okay. Kalau selalunya orang panggil OSH adalah Occupational Safety and Health. Manakala OSHA adalah Occupational Safety and Health Act. So kalau tanya bertugas doktor bertugas kat mana? Saya bertugas di OSH. Bukan saya bertugas di OSHA. Okey, itu adalah juga dikenali nama lain dia Akta 514 yang diperkenalkan seawal 1994 lah. Okey, so ini adalah buku Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dia berkuat kuasa sehingga Julai 2024 sebelum dipindah menjadi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pindaan 2022. Okey. Namun demikian, pindaan tersebut tidak membawa banyak perbezaan untuk kita. Namun pindaan tersebut telah memansuhkan Akta FMA lah, Factory and Machinery Act. Okey. So, siapakah penguatkuasa Akta OSH ini? Itu actually dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau bahasa Inggerisnya dipanggil DOSH. Kalau bahasa Melayu kita panggil JKKP Malaysia lah. Okey, ianya di bawah Kementerian Sumber Manusia. So, di manakah akta ini diguna pakai? Ia sebenarnya terpakai di seluruh Malaysia di dalam jadual pertama kecuali pekerjaan di atas kapal dan juga angkatan tentera. Namun demikian, pekerjaan di atas kapal ni dia a little bit tricky because actually kalau orang tu bekerja di atas kapal dan orang tu actually the kapal is parking dekat dermaga, dekat pelabuhan. So something happened there. So pemakaian dis akta tu masih lagi terpakai sebab dia bukan berada di tengah-tengah lautan. Okay. Namun untuk angkatan tentera dan apabila pekerjaan tu berlaku di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah laut, ianya sudah dis Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tidak terpakai untuk mereka lah. Okey, apa tu jadual pertama? Jadual pertama tu actually kita ada 10 senarai dalam jadual pertama itu, termasuklah penghilangan, perlombongan dan pengkuarian, pembinaan, pertanian, perhutanan dan perikanan, kemudahan elektrik, gas, air dan perkhidmatan kebersihan, pengangkutan elektrik, contohnya SESB, okay, gas, air, Petronas, Jabatan Air, perkhidmatan kebersihan termasuklah kita punya konsesi lah, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi, perdagangan borong dan juga runcit, hotel dan restoran, kewangan, insurans, harta, tanah dan perkhidmatan perniagaan. Dan untuk kita bekerja di KKM ini, jadual pertama masuk dalam list yang terakhir iaitu kita punya perkhidmatan awam dan juga pihak berkuasa tempatan. So dia pun dis akta pun terpakai untuk kita lah maksudnya.
So, kenapa tujuan akta kenapa akta ni diwujudkan? Tujuan akta ni diwujudkan adalah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja, melindungi orang di tempat kerja selain daripada pekerja, menggalakkan persekitaran pekerjaan yang sesuai dan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Di sini, melindungi orang di tempat kerja selain daripada pekerja di tempat kerja, itu maksudnya adalah kita punya customer, kita punya pesakit, kita punya pelawat. Itu pun termasuk dalam akta untuk mereka yang datang ke tempat kita tu untuk dilindungi lah. Apakah kewajipan majikan di sini? Okey, sini saya akan cakap dua kewajipan sahaja, which is kewajipan majikan dan kewajipan pekerja. Sebab kalau dekat hospital, kita cuma ada majikan dan juga pekerja. So, kewajipan majikan termasuklah pertama, kewajipan majikan tersebut kepada pekerja. Majikan di sini boleh jadi kita punya pengarah hospital, boleh jadi kita punya pengarah PKN, boleh jadi kita punya DG, boleh jadi Menteri Kesihatan. Yang menjadi kita punya yang KKM lah, bekerja di bawah KKM. Okey, kewajipan kepada pekerja termasuklah memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya. Okey. So, keselamatan, kesihatan dan kebajikan tu adalah setakat yang praktik. Maksudnya kita tidak akan membuat sesuatu yang boleh menyusahkan kita punya organisasi itulah. Okay, setakat yang praktik. Apakah maksud konsep setakat yang praktik itu? Setakat yang praktik itu bergantung kepada beberapa faktor, okay, dalam menentukan dia punya maksud. Yang pertama, teruknya bahaya risiko yang terlibat di dalam kerja yang dilakukan, pengetahuan tentang risiko tersebut dan cara-cara untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko tersebut, menyediakan dan kesesuaian cara, penyediaan dan kesesuaian cara untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko tersebut, kos yang terlibat di dalam tindakan untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko yang terbabit. Memang kita tiada definisi yang khusus dalam menerangkan konsep setakat yang praktik. Namun apabila sekiranya berlakunya sesuatu kemalangan, aksiden ataupun sesuatu yang melibatkan yang perlu kita siasat sesuatu berkaitan dengan kita punya keselamatan dan kesihatan pekerjaan, okey, pekerja kita tu, mahkamah itu akan menilai keempat-empat faktor di atas dalam perbicaraan sesuatu kes yang berkaitan dengan keselamatan kesihatan pekerjaan itulah. Okey. Di sini kita bagi contoh kewajipan majikan adalah mengadakan sistem kerja yang selamat, memastikan keselamatan pengendalian, penyimpanan, pengangkutan loji dan juga bahan, memberi maklumat, memberi arahan, memberi latihan dan juga membuat penyeliaan, membuat penyelenggaraan di tempat kerja, termasuklah cara masuk dan juga cara keluar di tempat kerja tersebut, mengadakan persekitaran pekerjaan berkenaan dengan kemudahan bagi kebajikan pekerja. Nanti kita akan sentuh sikit mengenai kebajikan pekerja lah, tidak banyak, sikit sahaja. Okey, tanggungjawab majikan juga, okey, membentuk dasar KKP, iaitu menyediakan dasar KKP, polisi hospital, polisi JKM, polisi KKM. That's why kita ada dasar KKP lah setiap perubahan kita punya KSU. Mengkaji semula dasar KKP dan membawa dasar KKP untuk perhatian ke semua pekerjanya. Dasar-dasar KKP, polisi-polisi KKP ni sepatutnya diketahui oleh semua pekerjanya lah. Bukan hanya untuk disimpan di dalam buku ataupun dipamerkan di tempat yang tidak nampak pekerja. Okay? So di sini kewajipan orang selain pekerja mereka. Maksudnya kewajipan majikan tu
menjaga keselamatan mereka lah. Menjaga keselamatan orang selain pekerja mereka, Memastikan orang selain pekerjanya tidak terdedah kepada risiko oleh sebab pengusahaannya. Memberi maklumat kepada orang lain selain pekerjanya, maklumat tentang cara pelaksanaan pengusahaannya yang berkaitan dengan KKP. Dia pelik sikit ayat ni sebab ayat ni memang kita ambil daripada akta, so berpusing-pusing sikit lah. Tapi let's kita explain lah. Orang lain selain pekerja, siapakah mereka? Macam saya cakap tadi, orang lain selain pekerja adalah kalau di hospital, kalau di klinik, kalau di mana-mana, kita punya customer. So kalau dekat hospital, customer kita adalah pesakit. So menjadi tanggungjawab KKM itself, daripada JKN, daripada pengarah hospital, daripada kita punya DG itu untuk memastikan kita punya pesakit tidak terdedah kepada risiko yang berbahaya. That's why kita muncul kita punya SOP, kita punya cara kerja tu lah. Okay. So kita continue dengan kita punya kewajipan pekerja. Kewajipan pekerja tidak banyak, sikit sahaja. Tidak seberat kewajipan majikan, tapi dia perlu juga diberi perhatian agar mereka tidak menyalahkan majikan itself lah. Okay. So, kewajipan setiap pekerja adalah memberi perhatian semasa bekerja bagi mengelak kecederaan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Okay. Bekerja sama dengan majikan dalam menunaikan kehendak akta. Memakai ataupun menggunakan alat lindung keselamatan yang disediakan oleh majikan, mematuhi arahan ataupun langkah keselamatan yang diperkenalkan, tidak mengganggu atau tidak menyalahgunakan apa-apa yang disediakan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan kebajikan mereka di tempat kerja. Sebab sekiranya kesalahan, akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini dilanggar dan siasatan dilakukan, kita dapati memang ada kesalahan dari setiap pekerja tu. Okey, pekerja tu pun boleh didenda lah. Okey. Ini namun begitu kita ada perlindungan, akta ni juga memberi perlindungan terhadap pekerja. Maksudnya majikan tu tidak boleh melevy ke atas pekerjanya apa-apa cas berkenaan atau apa-apa jua yang dilakukan, yang diadakan menurut akta. Maksudnya kita tidak boleh merasuah macam tu, ataupun kita tidak boleh, kita kena bekerja mengikut kita punya skop kerja tu jugalah. Okay. Diskriminasi terhadap pekerja. So dalam akta tu itself, dia ada cakap lah, majikan tu tidak boleh memecat, mencederakan atau mengubah kedudukan sehingga merugikan pekerja sekiranya dia membuat aduan perkara yang tidak selamat, menjadi anggota KKP dan menjalankan tugas sebagai anggota KKP. Sekiranya seseorang pekerja tu rasa tempat kerja dia tu tidak selamat dan rasanya dia perlu berbincang mengenai benda ni dalam membuat ke meeting lah, dia cakap macam tu. So majikan tu tidak boleh rasa ni memburukkan nama hospital macam tu lah. Lepas tu dia memecat ataupun menurunkan dia punya pangkat, memang tak boleh lah. Ataupun kita letak dia tempat yang merugikan pekerja lah, itu kita tidak boleh lah buat lah. So sama juga kesatuan sekerja tidak boleh mengambil apa-apa tindakan ke atas anggotanya yang sebagai pekerja di satu tempat kerja jika dia membuat aduan perkara yang tidak selamat, menjadi anggota KKP dan menjalankan tugas sebagai anggota KKP. Kita tidak cukup saja menjadi anggota KKP. Kita kena menjalankan tugas sebagai anggota KKP jugalah. Okay. So ini adalah untuk kesatuan sekerja yang bukan government lah, yang swasta. Okay. So Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKK. Macam mana kita mau cakap pasal ni? Okey. JKK ianya perlu ditubuhkan di tempat kerja sekiranya pekerjanya lebih daripada 40 orang pekerja. Okey. So dan juga sekiranya dia diarahkan oleh Ketua Pengarah Department of Occupational Safety and Health.
So, fungsi-fungsi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan ni adalah mengkaji semula langkah-langkah KKP, menyiasat perkara yang tidak selamat, menyelesaikan masalah berkaitan KKP, membantu dan membuat kaedah KKP dan sistem kerja selamat, mengkaji semula keberkesanan program KKP jugalah. Okay. Contohlah, kalau ada juga KKP di situ tapi tempat kerja tu masih lagi tidak selamat. Masih berlaku perkara yang tidak selamat. So di situ memang anggota-anggota KKP tu kena melakukan siasatan dan maybe kita kena mengkaji semula lah langkah-langkah yang diamalkan tu. Sama ada langkah-langkah tu sesuai ataupun langkah-langkah tu kurang sesuai. Kita perlu update lagi maybe. Okay. So, salah satu tanggungjawab KKP juga, JKK, adalah menjalankan kajian ataupun trend kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Anggota KKP tu perlu membuat pemeriksaan tempat kerja which is 3 bulan sekali. Namun di Hospital Keningau ni kita memang buat self-checking. Kita ada 2 lapisan which is by kita buat high rate dan juga kita ada self pemeriksaan tempat kerja yang dibuat setiap 3 bulan sekali dan kami akan recheck lah. Okay. Dan perlu juga menyiasat di tempat kerja sekiranya berlakunya kejadian kemalangan. Kadang-kadang kita perlu melakukan penyiasatan dan penyelesaian aduan. Itu adalah termasuk aduan kekerasan maybe. Okay. Dan wajib untuk mengadakan mesyuarat selang 3 bulan sekali. Kita tidak boleh buat January, February, March for example. Kita kena buat for example January, April, Julai, Oktober, something like that lah. Selang 3 bulan lah. Kenapa kita perlu buat selang 3 bulan? Sebab kita perlu tengok keberkesanan apa yang kita telah buat sebelum ini dalam masa tempoh 3 bulan ataupun untuk memastikan kita cek keselamatan dan kesihatan pekerjaan tu secara berkala which is selang 3 bulan. Kalau kita ada masalah yang berulang ataupun kita ada masalah yang baru, kita dapat tengok dia sepanjang tahun. Pasal itulah kita kena ada mesyuarat selang 3 bulan sekali. Keanggotaan JKK ini adalah kita ambil daripada kita punya term of reference yang dikeluarkan oleh DOSH. Yang wajib untuk ada adalah pengerusi, setiausaha, wakil majikan dan juga wakil pekerja lah. Kalau kita tengok di sini, sekiranya pekerjanya kurang daripada 100 orang, so wakil majikan sekurang-kurangnya 2 orang dan wakil pekerja sekurang-kurangnya 2 orang. Sekiranya pekerjanya lebih daripada 100 orang pekerja, sekurang-kurangnya wakil majikan adalah 4, wakil pekerja adalah 4. Kita kena ada wakil pekerja dan juga wakil majikan tu seimbang supaya dan daripada semua sektor lah, semua sektor ataupun semua jabatan unit kalau boleh, supaya kita dapat menyampaikan apa sahaja yang masalah yang dihadapi oleh pekerja kepada kita punya pengurusi dan juga kepada kita punya wakil majikan untuk kita selesaikan. Okay. So, saya dah cakap untuk this time saya ada sentuh sikit pasal kita punya nadopod, namun this nadopod tu notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease. Dalam bahasa Melayu dia pemberitahuan. Tapi biasa kita panggil notification lah. Tajuk nadopod ni, nama pendek dia nadopod, akan dibentangkan oleh Encik Syariful pada hari Khamis ini. Dia salah satu topik yang penting, okay, sebab ianya berada termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So kita satu slide saja di sini. Okay, notification. Majikan hendaklah membuat pemberitahuan kepada DOSH, Department of OSH, okay, yang terdekat mengenai 1. Kemalangan, notification of accident. 2. Kejadian berbahaya, notification of dangerous occurrence. Keracunan pekerjaan, notification of occupational poisoning, okay, dan penyakit pekerjaan, notification of occupational disease, okay.
doktor yang merawat pesakit dan juga yang percaya jika dia menghidap mana-mana penyakit dalam jadual ketiga, akta kilang dan jentera perlu melaporkan kepada DOSH. Okay, so that's why yang kalau dalam orientasi semua, saya selalu cakap kepada semua doktor, kalau di dekat ETD ke, di dekat orto ke, semua sekiranya kemalangan itu disebabkan oleh pekerjaan mereka, mereka tu kena ada majikan lah. Kalau dia tidak ada majikan, then disakta tu tidak termaktub untuk mereka lah, untuk yang pekerja tu lah. Okay, sebab dia tidak majikan, dia tidak pekerja, dia kerja sendiri. So dia tidaklah dilindungi oleh disakta lah. Okay, dia tidak terpakai untuk disakta. So kalau doktor tu dalam dia cari dia buat clerking. So dia tahu kejadian berbahaya ataupun kemalangan tu disebabkan oleh dia punya pekerjaan tu. So doktor tu bertanggungjawab untuk bagi notifikasi kepada DOSH. Tapi kalau dia tidak account, dia bagi notifikasi kepada kami yang akan menotifikasikan kepada DOSH. Dia bukan sahaja terpakai untuk macam kalau contohnya saya akan notifikasikan untuk kita punya staff KKM saja. Tidak. Kalau orang tu bekerja di luar pun, kalau dia datang ke hospital dan kita rasa doktor yang merawat tu percaya itu disebabkan pekerjaan, dia isi borang tu lah. Notification of accident, dangerous occurrence and occupational poisoning. Nanti borang-borang tu akan di-explain pada hari Khamis untuk refreshment. Okay. So, kita next kepada seterusnya yang saya akan sentuh sikit, penggunaan dan standard salah sudah ni. Standard precaution lah. Penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Bahasa Melayu dia pelik sikit. Tapi saya rasa bahasa Inggeris dia senang lah. Use and standard exposure of chemical hazardous to health regulation 2000. Usage 2000. This one ni saya akan explain more pada hari Jumaat sewaktu kita punya perhimpunan pagi. Itu adalah topik kita yang terakhir lah. Okay. Saya sentuh sikit sahaja. Ia terpakai untuk semua bahan kimia di tempat kerja kecuali bahan radioaktif di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984. That's why lah kita ada different sikit untuk bahagian bekerja di radiologi lah. Okay. Barang makanan itu pun tidak terpakai untuk usage tu. Sifat mudah meletup dan mudah terbakar, which is kita punya oksigen for example lah, ataupun keluaran pharmaceutical, ubat-ubatan. Walaupun kita cakap ubat-ubat tu bahan kimia, tapi dia tidak terpakai lah, tidak terpakai untuk this regulation 200 lah, usage regulation tu. Okay. Dia hanya terlibat dengan bahan-bahan kimia, contohnya bahan cuci, bahan-bahan pencucian, macam bahan-bahan mentah yang belum lagi menjadi kita punya ubat for example. Okay. So, saya tidak sentuh banyak sebab saya akan sentuh pada hari Jumaat bersama-sama dengan question-question yang kami telah sediakan. Kita hampir habis, sudah. So, di sini adalah saya sertakan kembali garis-garis panduan yang diguna pakai yang berkaitan dengan kita punya Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah, which is garis panduan dalam kemudahan first aid di tempat kerja, garis panduan klasifikasi bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, garis panduan pencegahan tekanan dan juga keganasan di tempat kerja, garis panduan pengawasan perubatan, garis panduan pencegahan dan mengawal masalah dadah dan alkohol di tempat kerja lah. Garis panduan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKN Sabah yang saya tambah di sini, garis panduan Standard Precaution KKM untuk kita punya kegunaan di KKM lah, garis panduan Quality Assurance Diagnostic Injury dan garis panduan notifikasi di fasiliti KKM. So macam saya cakap tadi, kenapa kita akan sentuh sikit mengenai kebajikan pekerja perkhidmatan awam lah. Di sini kita cakap pasal cuti, X dan juga X Garsha lah. Kenapa?
Kenapa kita cakap pasal benda-benda ni? Sebab ia termaktub dalam perintah-perintah di dalam akta dan juga regulation tu. Di situ kita ada sebut dalam bab C, cuti lah di sini. Cuti. Cuti itu terbahagi kepada cuti sakit dan juga cuti bersalin dan cuti lain-lain lagi jugalah. Okay. Kalau cuti sakit diberikan adalah sebanyak 90 hari setahun ataupun atas sebab dimasukkan ke hospital atau diberi sijil sakit oleh pegawai perubatan kerajaan lah. Cuti bersalin yang boleh diberikan adalah selama 60 hari dan kita boleh extend sampai 90 hari lah. Kelayakannya adalah 5 kali sepanjang perkhidmatan. Tapi itu sebenarnya 5 kali sepanjang perkhidmatan tu pun depends on kita punya how kita ambil dia cuti bersalin. Kalau kita ambil sudah 60, kalau kita tambah lagi sampai 90, so dia punya kelayakan tu akan berkurang lah sebab dia kira secara maksimum lah. Cuti untuk suami adalah sebanyak 7 hari had sehingga 5 orang anak lah. Okey, cuti seterusnya adalah kenapa ni? Cuti kecederaan lah. Cuti kecederaan ini adalah kecederaan semasa menjalankan tugas. Bukan dia cuti sakit selesma, sakit gastrik lah. Dia adalah cuti for example kita kecedera disebabkan oleh niat jahat orang lain lah sewaktu kita melakukan melakukan pekerjaan tersebut. Okay, ianya boleh diberi cuti sakit tambahan bergaji penuh sehingga pulih juga. Kita ada cuti TB, cuti kusta dan juga cuti bara. Cuti TB boleh bergaji penuh sekiranya dia kurang daripada 12 bulan. Itu dibeli oleh kita punya pegawai perubatan lah. Kusta dan bara, cuti bergaji penuh kurang daripada 24 bulan lah di situ. Okay, cuti lanjutan boleh diberikan oleh oleh pegawai perubatan, namun ianya separuh gaji sehingga 12 bulan. Namun setelah kita bagi full dah semua tu, cuti-cuti semua tu, jika masih sakit lagi, kita boleh bawakan ke lembaga perubatan dan boleh membuat keputusan sama ada mereka diberi pension awal ataupun sebaliknya. Okay. Skim bayaran ex gratia bencana, maksudnya sekiranya berlakunya sesuatu tu, mari kita next lah. Okay, ni kelayakannya. Ianya meliputi anggota perkhidmatan awam sahaja yang bertaraf tetap maupun bertaraf kontrak, asalkan dia bekerja dengan perkhidmatan awam. Dia macam kita cakaplah ni ex gratia tu boleh layak kepada mereka tu sekiranya dia ditimpa kemalangan sewaktu bekerja, mendapat kecederaan sewaktu bekerja disebabkan dan juga teraniaya disebabkan anasir jahat semasa bekerja, bukan disebabkan kesilapan sendiri. For example, kalau dia sepatutnya bekerja memakai PPE, okay, dia patutnya pakai earmuff untuk melindungi kita punya telinga. Namun dia tidak pakai. Walaupun sudah ada SOP cakap tu sewaktu bekerja tu kita kena buat ada pelindungan telinga. Tiba-tiba berlakulah dia tuli ataupun pekak sewaktu dia bekerja tu. Siasatan mendapati dia tidak patuh. So itu dia boleh jadi dia tidak akan dapat claim this ex gratia lah. Ataupun kalau kita dekat hospital ni, sepatutnya kita pakai apabila mengendali pesakit TB atau disyaki TB, kita patutnya pakai N95. For example, tiba-tiba palis, tiba-tiba kita terkena TB semasa bertugas. Siasat-siasat kita tidak pakai. Orang pun nampak kita tidak pakai langsung. Kita on off. Ataupun waktu kita pakai tu kita tidak buang dengan betul, ganti dengan betul ataupun kita shortcut. So itu pun apabila siasatan kalau dia on and off pakai pun, itu pun boleh menyebabkan ex gratia tu tidak dapat ditunaikan lah macam tu. Okay. Salah satu kriteria kalau ini mengalami bencana atau mengalami kemalangan lah. Okay. Semasa menjalankan tugas rasmi bersyarat. This is actually boleh terjadi kalau kita punya anggota kesihatan tu kita pergi
tengah keluar makan ataupun kita tengah naik ambulans untuk escort pesakit lah, for example. So di situ kalau sekiranya berlaku bencana kemalangan yang melibatkan kecacatan atau melibatkan kehilangan nyawa, dan setelah siasatan boleh diberikan ex gratia lah kalau betul mengalami bencana itulah. Okay, so kriteria yang lain adalah contoh perjalanan lazim dari kediaman ke tempat bertugas dan balik termasuk waktu makan yang diluluskan. Namun demikian, termasuk waktu makan yang diluluskan ni a little bit tricky. Because of what? Because dia akan siasat. Kenapa kita keluar makan di luar fasiliti bekerja kita kalau fasiliti kita ada menyediakan tempat makanan lah. Okey lah, macam begitu. Perjalanan lazim maksudnya hari-hari kita pergi rumah A, pergi ke hospital ataupun pergi klinik, dari hospital pergi rumah A. Dia tidak termasuklah hari ini tiba-tiba kita mau pergi rumah B. So kita pergi dari rumah B pergi ke hospital. So itu bukan termasuk perjalanan lazim lah. So sekiranya berlaku apa-apa dalam perjalanan tersebut, mungkin sekali tidak akan tercover juga. Okay? So tempat, macam kita cakap, mana-mana tempat bertugas yang diarahkan ketua jabatan. That's why it is very important, for example, kita meminta kebenaran daripada, kalau Hospital Keningau kita ada EPKHK lah. Kebenaran bertugas, kebenaran keluar hospital. Pergerakan keluar hospital. Okay lah, untuk bertugas lah. For example, kalau kita pergi kursus di KK, kita kena inform dengan majikan, kita akan pergi kursus PKK. Minta kebenaran keluar lah, maksudnya keluar pejabat. If anything happen dari perjalanan kita pergi kursus tu, dari kursus ataupun balik kursus, ikut kita punya jangka masa yang dalam surat kursus tu, dia pun masih lagi masuk dalam kita punya akta ni jugalah, kita patutnya terlindung jugalah sebab kita diberikan kebenaran untuk bertugas ke kawasan tersebut oleh kita punya ketua jabatan. Okay. Perkara, tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan termasuk menghadiri kursus yang diarahkan atau dibenarkan. Inilah yang kita cakap tadi tu. Bencana kerja di sinilah, okay. Dia bukan simple bencana kerja lah, okay. Dia adalah bermaksud apabila berlakunya kemalangan ataupun kecederaan di luar kawalan semasa bertugas rasmi yang mengakibatkan hilang upaya kekal ataupun kematian dan tidak termasuk hilang upaya sementara. For example, kalau kita tiba-tiba kita masuk, dia menyebabkan hilang upaya kekal lah. For example, kita tidak dapat bekerja disebabkan kita patah kaki yang berkekalan terus kena amputate, for example. Bencana kerja yang lain bermaksud penyakit hikmat yang kerana jenis tugasnya mengakibatkan dirinya terdedah. Namun macam saya cakap tadilah, contoh yang tadi pakai earmuff tu, itu perlu juga perlu ada siasatan dan perlu ada pematuhan seperti mana tanggungjawab pekerja tu baru kita boleh bagikan rewards ataupun the ex gratia tu lah. Okay. Namun demikian, kemalangan atau kecederaan yang mengakibatkan hilang upaya kekal atau kematian disebabkan anasir jahat akibat tindakan menjalankan tugas rasmi, ini contoh ada polis, contoh polis di sini pun boleh dapat ex gratia. Dia tidak termasuk bunuh diri ataupun cubaan bunuh diri ataupun kematian penyakit yang dihidapi. Contohnya dia bekerja sebagai doktor tapi dia meninggal sebab stroke. So itu tidak termasuklah, tidak boleh claim untuk ex gratia lah, macam begitu. Okay. Di sini saya akan cakap sikit mengenai Pekeliling Pembendaraan tahun 1999, bayaran pengangkutan jenazah bagi anggota perkhidmatan awam, tata cara pembayaran bantuan pengurusan jenazah lah, sikit sajalah. Okey. Di sini kelayakannya adalah pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam termasuk tentera dan juga polis yang mendaftar dengan skim saraan Malaysia. Macam itulah. Okey. Bayaran dia adalah RM1,000 dan actually bayaran pengangkutan jenazah adalah mengikut perbelanjaan sebenar, which is waris berkahwin ataupun duda ataupun balu, bujang ataupun mana-mana ahli yang menanggung jugalah. Okay.
So, saya ada sedikit kuis di sini. Kuis di sini mungkin akan keluar pada hari Ahad nanti. Okey. Dia akan keluar pada hari Ahad nanti. Mungkin ataupun tidak mungkin lah. Okey, adalah tu. Okey, sila jawab. Semua orang masih di sini kan ni? Boleh saya mendapat mic? Okey. Kalau masih di sini, okey, bagus. Jawab betul ataupun salah sahajalah. Ini tiadalah hadiah. Tapi nanti hari Jumaat mungkin keluar soalan ni, mungkin akan ada hadiah. Memang akan ada hadiah lah kepada yang menjawab top 3. Okay. So, soalan pertama. Salah satu tujuan Akta KKP 1994 adalah melindungi orang di tempat kerja selain daripada pekerja di tempat kerja. Betul ataupun salah? Betulkah? Dari siapa boleh jawab? Betul atau salah saja? Okey, betul. Betul. Okey, B ataupun S. Betul lah tu. Okey. Okey, soalan kedua. Akta KKP 1994 dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul atau salah? Okey, jawapan di sini adalah salah lah. Okey, di sini salah lah soalan kedua. Susah kali kan soalan ni. Okey, saya rasa beberapa ni akan keluar. Jadi jawab, boleh ingatlah jawapan di sini salah. Okey, nombor 3. Skim bayaran ex-Garsha bencana terpakai untuk kaki tangan kerajaan dan juga swasta. Betul atau salah? Kalau ini jawapan dia salah lah. Okey. Sebab ex-Garsha tu hanya untuk kita punya kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan, okey. Dan dia terpakai untuk orang yang berpencen ataupun orang yang kontrak. Tapi dia kena kaki tangan awam lah, kaki tangan kerajaan. Soalan yang terakhir. Majikan mesti memastikan tempat kerja adalah selamat untuk pekerjanya sahaja. Betul ataupun salah? Ini paling senang lah sebenarnya. Jawapan di sini adalah salah. Sebab majikan, bertanggungjawab majikan adalah memastikan tempat kerja adalah selamat untuk pekerjanya dan orang lain selain pekerja. Okey? Contohnya kita punya pesakit dan juga kita punya pelawat. Okey. Ada apa-apa soalan? Ini jawapan dia lah. Betul, salah, salah, salah. Okey. Ada apa-apa lagi, ada apa-apa soalan yang kurang faham mengenai akta ni? Saya rasa topik ni a little bit dry. Namun ianya pun sangat penting lah untuk kita sebagai seorang majikan dan juga seorang pekerja untuk mengetahui mengenai akta ni jugalah. Okey. Dan tanggungjawab kami juga untuk mewar-warkan mengenai akta ni agar semua orang pun mengetahui mengenai akta ini. Okey. Kalau tiada apa-apa soalan, saya jemput untuk mengisi kehadiran CME. Kita akan off kita punya kehadiran CME pada pukul